Seorang pelajar tingkatan 4 berdepan detik cemas apabila kereta dipandunya terjunam ke dalam sungai sedalam 15 meter di pintu air Pengkalan Petah Bacok, Kelantan petang semalam. Ketika kejadian, remaja berusia 14 tahun yang memandu bersendirian sebuah proda Myvi itu dipercayai terlelap ketika dalam perjalanan pulang ke rumah di kampung Sungai Bacok selepas menghadiri kelas tambahan. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bacok Nur Azini Cik Will berkata mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan memecahkan cermin bahagian penumpang hadapan menggunakan lengan kiri sebelum keluar dari kenderaan yang sedang tenggelam. Katanya remaja itu memaklumkan dia terlelap dan apabila tersedar keretanya sudah tenggelam dalam sungai. Beliau berkata pelajar sekolah agama itu mengalami kecederaan pada lengan kiri dan dibawa ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian untuk menerima rawatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok Superintenden Muhammad Ismail Jamaluddin berkata siasatan lanjut dijalankan berhubung pelajar bawah umur yang dibenarkan memandu kereta.